Macam mana nak cairkan semula madu yang jadi bentuk gula macam ni? Ni disebabkan madu mengkristal. Bahasa Inggeris dia crystallization of honey. Hanya jadi kat madu asli saja. Tapi tak semua madu tau yang akan crystallize. Dia crystallize bergantung dengan level glukosa dekat dalam madu tu. Kalau glukosa tu rendah, dia tidak akan mengkristal. Contoh macam ni. Ini dah 3 bulan dekat dalam peti tak ada mengkristal pun. Jadi bila jadi macam ni, korang boleh cairkan balik tau. Cara dia mudah sahaja. Sediakan 1 jar air panas yang mana level air tu sama level dengan madu yang mengkristal ni. Nak isi lebih pun tak apa. Lepas tu rendamkan madu yang mengkristal tu dekat dalam jam. Biarkan. Jangan risau, air panas ni tidak akan mencacatkan kualiti madu. Suhu madu tu kan baru keluar peti, dia masih sejuk. Bila rendam dalam air panas, suhu yang panas tu akan makin menurun disebabkan botol madu yang sedang sejuk tu tadi. Jadi nanti dia akan cair, korang boleh terus minum. Cuma aku nak ingatkan, kalau nak simpan dalam peti, pindahkan dalam balang kaca macam ni. Jangan simpan dalam botol. Kalau mengkristal kan susah nak keluarkan. Kalau dalam balang ni senang kita nak cedok. Korang pernah tak alami masalah madu macam tadi tu? Kalau pernah, cuba komen. Yang mana nak tahu lebih banyak tentang madu asli, follow aku sekarang.